Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ni hari di Bali. Okey, apa yang aku nak cerita hari ni, aku nak pasang dashcam untuk kereta aku, Mazda 2 hatchback ni. Sebab dia memang tak ada dashcam, so kita nak pasang kat kedai je lah. Aku pun dah, tangan pun malas nak pasang. Sekarang kita just bayar orang tu dan kita upah. So jenama apa? Jom aku buka sekejap. Okay guys, ni harga dia. Aku beli jenama DDPi Mola E3 Full Screen Touch Display. So harga dia dalam RM402.90. So aku dapat voucher RM5. So total dalam RM397.90 untuk Mazda 2 hatchback. Aku dah bagi tahulah kat remark, so bagi komen. Yang ni dia agak mahal sikit sebab aku buat ada apa nama terms tu, tak ingat, tapi ada some tak perlu pakai, bukan plug and play lah maksudnya. Ada something kena buat kat situ. Aku tak ingat term siapa. Okay, kita buka dulu tengok. Okay guys, ni aku punya, dia punya memory card lah. Pakai 64GB saja. Lepas tu ada hardwire kit ni. Sekali kita buka lah. And then ni dia punya rupa je. Rupa dia Imola. Okay, kita pergi kedai, kita pasang dulu dan tengoklah upah minta berapa kan. Kita bagi pasang. Benda senang sebab hardwire key tu aku tak nak sentuh sangat, bagi dia orang yang pakar lah, selalu buat. Okay guys, jom tegak dulu Okay guys, alhamdulillah dah siap pasang. Pakai head wire. So ni hasil dia. Ni view belakang. So boleh nak terangkan apa tu, nak terangkan atau tidak. Lepas tu front kamera ni kau boleh adjust lah. Nampak? Boleh adjust. Naik atas, naik turun, adjust macam ni. Lepas tu dia kamera pula kita boleh adjust juga. Kau nak atas ni ke, bawah macam ni ke, macam tu ke, ataupun nak ke atas macam ni. Standard macam ni lah. Nampak semua. Okay, recording terbaik guys. Okay, aku rasa itu saja vlog aku kali ni. Terima kasih. Hopefully aku punya wife suka lah kan, beli untuk dia ni kan. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum dan selamat bercuti.